Haji Muhammad Anis bin Husin, Timbalan yang Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, yang berhormat Tuan Syahari bin Yaman, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Gunung Payung, yang dimuliakan Ustaz Haji Muhammad Adam bin Rozmi, Imam Tua Masjid Dar Al-Mu'allimin Mukim Taman Guru, merangkap promosi jawatan kuasa masjid dan penasihat program kuliah perdana 2025, yang besar Tuan Haji Hazman Hakimin bin Allah, yang merupakan Ketua Pengarah Program Kuliah Perdana tahun 2025, yang dihargai penaja-penaja bersama kita. Yang pertamanya Tuan Haji Hazman Hakimin bin Allah dari kumpulan Alihah, Tuan Yus Hilal Azmi bin Yusuf dari Hilal Rokoken Paluh Pintu Geng. Yang ketiga Tuan Syaiful Nizam bin Muhammad Zulkifli dari NBS G2 Enterprise. Yang keempat, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Zainuddin bin Ibrahim dari Yayasan DZI. Yang kelima Tuan Dr. Faisal Arif bin Tarmizi dari Klinik Anda. Yang keenam Ustaz Afandi Radik Taman Guru, perangkat Imam Muda Masjid kita. Yang seterusnya Tuan Muhammad Zamir bin Zulkifli dari kedai ZNZ. Yang ke-8 wakil dari American Pharma Holding Berhad, dan dari Tuan Haji Abdul Muttalib bin Husin dari kumpulan Diamond Design Solution. Terima kasih mengucapkan di atas sajaan yang telah pun dibuat. Yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Dar Al-Mu'allimin serta ahli jawatan kuasa pelaksana program kuliah maghrib perdana, dan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita hadir ke majlis ilmu kuliah maghrib perdana anjuran Masjid Dar Al-Mu'allimin Mukim Taman Guru. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Sohibus Samah Datuk Dr. Haji Fadli Shah bin Haji Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang, kerana dapat memenuhi undangan kita bagi menyampaikan kuliah maghrib perdana di masjid kita pada malam ini. Berikut sedikit maklumat berkaitan biodata yang hormat Sohibus Samah Datuk Dr. Haji Fadli Shah bin Haji Alauddin. Ringkas saja. Jadi sebelum ini beliau merupakan Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, dan pada 16 Februari 2023 beliau telah dilantik sebagai Sohibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, masa suruh cepat tadi, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Sohibus Samah Datuk Dr. Haji Fadli Shah bin Haji Alauddin bagi menyampaikan kuliahnya yang bertajuk Membina Mahligai Syukur. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Sitrul 'arsy masbulun 'alaina wa 'ainullah nadhiratun ilaina bihaulillah la yuqdar 'alaina fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd.
Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Darul Muallimin, Mukim Taman Guru Kota Baru. Seterusnya yang dihormati juga tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin, adik kakak. Maaf kalau tak disebut nama kesemuanya, kerana nama tak diberikan kepada saya. Kok ada yang besar yang tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu kok saya kemuliakan. Mana ada datuk dengan datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang hulu dengan hulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Dan saya dahulukan juga dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Dan insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu membina mahligai di surga. Hadirin hadirat sekalian, apa makna mahligai? Mahligai ini juga dikenali sebagai istana. Orang putih panggil palace. Mahligai atau istana ini adalah bangunan besar, bangunan megah. Dan yang duduk dalam istana ini semua orang penting. Orang tak penting tak boleh duduk dalam istana. Macam-macam nama lah diberikan kepada istana yang macam malam ni kita panggil mahligai. Tapi ada lagi gelaran-gelaran lain pada istana. Bagi masyarakat di Kepulauan Jawa, mereka memanggil istana dengan keraton. Ada yang memanggilnya pura ataupun puri. Kalau Jawa kuno dia panggil pura. Sebab itu ada kaitan yang sangat menarik, kerana di Kelantan ada nilam puri. Maka di situ telah menimbulkan satu perbahasan panjang sejarah hubung kait Kelantan dengan pengaruh Jawa yang kuat. Betul, orang Kelantan jangan kelahi sangat dengan Konoha ni. Jangan kelahi sangat, jangan layan budak-budak ni. Sebab ada pengaruh yang sangat kuat. Kalau kita ni cerita sejarah sikit ya. Sistem Raja Kelantan ni dia unik. Tahun 1267 sampai 1429, dinasti yang memerintah Kelantan namanya dinasti Cermin. Dinasti Cermin ni dia perintah Langkasuka, Kelantan dengan Senggora. Dan dia perintah Kelantan selama 162 tahun. Jadi keturunan raja-raja kerajaan ni lah memerintah Kelantan dan Campak di Vietnam masa itu. Tahun 1429 sampai 1467 muncul satu empayar baru, dia panggil Kelantan Majapahit II. Maharaja Majapahit ketika itu namanya Sri Maharaja Hayam Wuruk. Dia telah membagikan empayar Majapahit pada dua kawasan. Pertama Majapahit Timur, yang kedua Majapahit Barat. Majapahit Timur berpusat di mana? Di ibu kota Majapahit di Jawa Timur. Majapahit Barat berpusat di mana? Di negeri tuan-tuan, di Kelantan Darul Naim. Jadi wilayah kekuasaan ini meliputi seluruh Semenanjung, Sumatera, Ayutthaya sampai Kemboja. Dan Majapahit Barat ini dinamakan Empayar Cermin Jeddah. Sebab itu sampai sekarang salah satu alat kebesaran di Istana Kelantan ada satu kerih. Kerih ini nama kerih Pelangi Merbau. Kerih Pelangi Merbau ini juga dikenali sebagai keris Majapahit, yang sampai malam ini menjadi simbol empayar gabungan bersama rumpun Melayu menentang siri penjajahan empayar bangsa Thai yang datang daripada arah utara. Maka jangan pelik, banyak bahasa-bahasa yang ada di tanah jauh ada di negeri Kelantan ini. Termasuklah juga nilam puri itu tadi. Puri itu daripada bahasa Jawa. Panjang tuan-tuan nak cerita sejarah Kesultanan Kelantan ni panjang, lain tahun lah kita sambung. Itu belum jajahan Patani Besar, dinasti Diraja Jembal, yang sekarang ni dinasti Diraja Jambu Patani. Panjanglah cerita perbahasannya. Jadi istana ni banyak sebutan dia. Kalau kita pergi ke India, ada satu tempat nama Taj Mahal. Taj Mahal ni asal dari perkataan Urdu. Taj maknanya mahkota, Mahal maknanya istana. Jadi kubur isteri dia itu dinamakan sebagai istana mahkota. Istana mahkota, Taj Mahal.
Jadi agak tu yang kita guna perkataan mahal. Mana mahal sangat ni? Mahal maknanya istana, level-level bangsawan punya harga lah, tinggi sangat. Adapun perkataan istana itu diambil dari bahasa Sanskrit stana, maknanya tempat yang diduduki oleh orang-orang tertentu saja. Maka kita boleh buat kepahaman mudah, istana ni bangunan hebat, mahligai ni bangunan hebat. Dia takkan diduduki oleh orang biasa, dia mesti diduduki oleh somebody. Macam dalam konteks kita VVIP. Saya percaya hadirin hadirat malam ni ada yang berpengalaman pergi ke istana atas urusan masing-masing lah, yang ambil bintang, yang bertugas, bagi wayar, adalah kerja maksudnya. Tapi masuk istana juga, buat catering lah, masuklah istana. Izinkan saya berkongsi sebagai penceramah kecil-kecilan. Ada jugalah saya diundang sesekali di istana. Banyaklah istana yang saya pernah sampai. Kalau istana Pahang tu tak payah cerita lah, kerap sangat nama pun bertugas, baca doa dan sebagainya. Saya pernah ke Istana Lama, Istana Negara Lama, Istana Negara Baru. Saya pernah ke Istana Nurul Iman di Bandar Seri Begawan. Saya pernah ke Istana Syarkiah di Bukit Cendering di Kuala Terengganu. Saya pernah ke Qasrul Diafah, Guest Palace di Mekah Al-Mukarramah dekat Jabal Kobe, sebelah dengan Masjidil Haram itu. Semua tempat-tempat itu memang sesuai dengan namanya mahligai istana. Kita kalau tak ada sebab tak boleh masuk. Tuan-tuan bayang masa saya pergi ke Istana Nurul Iman di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, menyampaikan ceramah di sana. Rupanya itu adalah tempat persemayaman diraja paling besar di dunia. Dia kira berdasarkan metric floor area dia lah. Dia mengalahkan beberapa istana yang hebat di dunia. Contohnya The Forbidden City di Beijing, kalah. Dia mengalahkan istana di Raja Madrid, Spanyol. Dia mengalahkan Buckingham Palace, Istana Stockholm di Sweden, ataupun Windsor Castle di Berkshire. Itu jauhlah daripada London. Semua tu kecil je berbanding dengan Istana Nurul Iman. Nurul Iman ni keluasan dia 200,000 meter persegi. Maknanya kalau padang bola 28 padang bola standard FIFA, bukan standard sekolah, FIFA. Bilik ada 1788, bilik mandi ada 257, dewan besar dia boleh muat 5,000 orang, garaj kereta saja boleh muat 100 lebih kereta. Ekon dia dekat kawasan Kuda Polo saja ada 200 ekon. Kolam renang ada 5. Ini istana di dunia ni, istana di dunia. Bayangkan. Masa saya ke Mekah dulu, dapat rezeki ngiring tuanku, dapat duduk pula di Qasrul Diafah, Dewanul Malaki, apa nama, Guest Palace dekat Mekah. Kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, sebelah tu kan ada yang istana tu. Istana tu istana raja, tapi diberikan kepada tetamu-tetamu sultan atau raja Saudi lah. Saya ni tidak diundang, kita ngiring, dia tukang baca doa. Tapi duduk di tumpang sepat duduk di situ. Oh, beza. Layanan beza, nak keluar pintu dia bawa kita sampai ke dalam masjid, semuanya serba berbeza. Maka di situ sudah menunjukkan bahawa bagaimanakah kalau nanti istana dan mahligai di surga. Lagi marvelous lagi. Kalau di dunia dan begitu hebat sekali. Sedangkan kita pergi Kuala Lumpur, lalu tengok istana negara pun, wow, rasa megah. Bangunannya begitu hebat, pintu masuk sampai 3-4 ada. Dalam tu kalau kau dulu tuanku, Tuan Agong, jalan kaki tak larat, naik kereta. Dalam tu ada kereta golf, bawa pergi bilik, pergi ke kamar peraduan macam-macam. Dia ada kamar persiraman, kamar pejabat Tuanku Agong, kamar pejabat Tuanku Haji Masyur Agong, kamar santapan, ada bilik tamu. Besar betul. Lalu malam ni kita nak tengok bagaimana pula dengan mahligai dan istana di surga. Untuk menggambarkan istana dan mahligai di surga, kita kena lihat kepada sumber yang paling asas sekali, iaitu Quran dan juga hadis.
Tak boleh tengok benda lain. Sebab benda gaib tak ada manusia tahu. Orang tahu Allah dan Rasul saja. Dalam Quran dan juga hadis digunakan pelbagai istilah untuk nak menggambarkan istana dan mahligai di surga. Antaranya disebut qusur. Qusur ni istana lah. Ada juga dalam masa-masa lain disebut sebagai ghuraf. Ghuraf ni bilik yang tinggi. Macam saya duduk tinggi daripada tuan-tuan ni, ghuraf lah nama ni. Ghuraf. Ataupun dipanggil masakin tayyibah, tempat tinggal paling baik. Ada satu hadis yang nak sebagai gambaran awal tentang istana dalam surga ni. Buraidah radhiyallahu anhu dia cerita, Nabi satu pagi dia panggil Bilal datang menghadap. Panggil Bilal bin Rabah. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan faqala, ya Bilal, bima sabaqtani ila al-jannati? Inni dakhaltul jannata al-barihata fasami'tu khashkhashataka amami. Kata Buraidah, Nabi panggil titah pagi-pagi lagi. Bilal datang menghadap. Bilal pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Soalan Nabi mudah saja. Bilal, apa sebab awak mendahului saya masuk surga? Bilal pun tercengang. Apa punya soalan ni? Macam mana awak boleh menang ni, saya di belakang, awak di depan ni? Bilal pinga-pinga ni, apa hal ni? Rupanya Nabi sambung cerita, inni dakhaltul jannatal barihata fasami'tu khashkhashataka amami. Malam tadi saya telah dibawa ke surga. Tidak dibahaskanlah sama ada secara mimpi atau fizikal, itu kita tak penting bahaskan. Tapi kata Nabi, ketika aku dibawa masuk itu, tiba-tiba aku mendengar bunyi tapak kaki kamu duduk depan aku. Tak boleh jadi ini Bilal pula depan pada aku. Ulama bahas, macam mana pula Bilal ni sahabat boleh mendahului Nabi masuk surga? Jawapannya begini tuan-tuan, kita kena bawa gambaran moden. Umpama Nabi ni naik limousin, naik The Beast, kereta Donald Trump Vauxhall tu kan. Bila kereta tu masuk ke istana, memang driver masuk dulu. Donald Trump dengan Anwar Baik duduk belakang. Bukan bermakna driver mendahului Donald Trump, tidak. Memang kedudukan bos duduk belakang. Itu nak faham mudah lah, faham cara kartun saja. Takutkan ada orang pelik. Bapa pula bilang, tak, jangan ke tuan-tuan pelik, Nabi pun pelik. Bapa mu duduk depanku. Kemudian Nabi pun cerita lah. Bila cerita lagi Rasul, surga lagu mana nampak? Fa'ataitu ala qasrin min zahabin murabba faqultu liman hadzal qasru qalu li rajulin min ummati Muhammad. Mu tahu tak, aku malam tadi tengok surga. Surga ni macam istana. Nabi sebut ala qasrin min zahabin murabba. Istana buat daripada emas, bentuk 4 segi tepat. Itu gambaran yang Nabi beri. Aku masuk tu aku nampak istana buat daripada emas 4 segi. Aku siap tanya pada malaikat, liman hadzal qasru, istana ni untuk siapa? Dijawab oleh penjaga surga ini, li rajulin min ummati Muhammad. Oh, ini kami standby untuk seorang lelaki daripada umat Muhammad. Umat Muhammad. Fakultu fa'ana Muhammad. Bang, tak payah umat lah, saya Muhammad. Tak payahlah panggil umat ni, saya ni Muhammad. Bagilah saya masuk. Ana Muhammad, liman hadzal qasr. Cakap terang, siapa punya surga ni? Malaikat tu jawab, qalu li rajulin min al-Arab. Oh, yang duduk ni orang Arab. Nabi kata, ana Arab. Aku Arab lah. Liman hadzal qasr. Cakap betul, siapa punya surga? Qalu li rajulin min Quraisy. Jawab mereka, oh ini orang Quraisy punya surga. Nabi kata, anak Quraisy lah. Demo, tak kena bareng. Aku Muhammad, aku Arab, aku Quraisy. Cakaplah tu terang surga untuk aku. Liman hadzal qasr. Untuk siapa ni? Akhirnya penjaga surga tu terang saja. Qalu li Umar bin Al-Khattab. Tak mahu tuan, surga ni, istana ni khas untuk Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi cerita tu dipanjang lagi.
Bilal bila dengar Nabi cerita tu, faqala Bilal, ya Rasulullah. Bila sebab Nabi tanya, "Pak apa mu Bilal mu duduk depan aku?" Hak tu aku nak tahu. Hak cerita Nabi pelik kenapa tu Omar punya, lain tahu lah, saya sambung tuan-tuan, panjang pula cerita nanti. Balik cerita Bilal tadi. Bilal, "Pak apa mu duduk depan aku?" Jawab Bilal, "Ya Rasulullah, ma azantu qattu illa sallaitu raka'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'atain." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya tak pernah mengumandangkan azan, melainkan saya semayang 2 rakaat sebelum azan dan selepas azan. Dan tidaklah saya berhadas, melainkan saya mesti ambil wudu. Saya sentiasa pastikan saya berwudu, dan saya pastikan saya tak berhutang semayang sunat dengan Allah Ta'ala." Faqala Rasulullah, "Bihadza." Oh, inilah barangnya. Patut dia duduk depan. Banyak amalan konsisten, bagus. Hadis ni tuan-tuan, hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Para ulama hadis analisa hadis ni sebab nampak takkan Bilal duduk depan. Maka beberapa ulama hadis yang sesohor, antaranya Syekh Syuaib Al-Arnaud, menilai hadis ni dengan teliti dan mengatakan hadis ni sahih li ghairih. Itu boleh rujuk dalam Takhrij Al-Musnad. Sahih li ghairih ni kalau kita mengaji ilmu hadis, maknanya hadis itu dia mencapai tahap sahih kerana disokong oleh riwayat lain yang jadi supporting document untuk hadis itu. Boleh tidak berdiri tunggal. Jadi no doubt about it, amalan Bilal bin Rabah itu memang hebat. Cuma pelajaran daripada hadis ini, Sayyidina Umar As-Khattab radhiyallahu anhu ada istana dalam surga, dan bukan calang-calang istana, istana emas. Dalam hadis yang lain kata Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah menyebut, "Inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Faqama a'rabi faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillah bil-laili wan nasu niyam." Nabi cerita nanti dalam surga ada satu bangunan istimewa yang mana luarnya dapat dilihat dari dalam dan dalamnya dilihat dari luar. Maknanya transparent, buat daripada kaca. Special lah, zaman 1400 tahun dulu bangunan transparent ni canggih. Kita tak pelik lah, tahun 2025 Belambok bangunan cermin kaca sampai 40 tingkat pun ada. Jadi bila Nabi cerita, sahabat semua kagum. Tiba-tiba ada satu orang Badui, dia tanya, "Untuk siapa lawa sangat bangunan tu ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Ini untuk orang yang atabal kalam, hak kecek molek, baik bicara, wa at'amat ta'am, suka jamu orang makan, wa adamas siyam, orang yang puasa secara konsisten, yang keempat orang hak jaga sembahyang malam." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka kewujudan istana atau mahligai di dalam surga, kita boleh simpulkan no doubt about it, tak ada keraguan langsung adanya dalam surga nanti istana-istana dan juga mahligai-mahligai. Sebab itulah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ni kitab terkenal lah, banyak masjid mengajar kitab ini. Imam Qurtubi dia buat satu bab ke-11, muka surat 738. Dia perincikan apa rupa istana dalam surga. Bab maja'a fi qusuril jannati wa duriha wa buyutiha. Bab khusus berkenaan tentang apa yang diriwayatkan tentang istana-istana surga, rumah-rumah dalam surga dan tempat tinggal dalam surga. Imam Qurtubi kaji banyak hadis, disusunkan. Kata Imam Al-Qurtubi, "Qasrun min lu'lu'atin fil jannah fiha 70 daran min yaqutatin hamra." Dalam surga ada sebuah istana buat daripada mutiara. Di dalam istana tu ada 70 rumah. Memang dalam istana banyak rumah. Kalau istana sekarang ada kuartus pekerja,
ada stable kuda, itu biasa. Jadi dalam satu kawasan istana surga, kata Imam Al-Qurtubi, ada 70 rumah. Tapi rumah tu dibuat daripada batu delima merah, yakut merah. Hebatnya surga. Fi kulli darin sab'una baitan min zumradatin khadra, fi kulli baitin sab'una sariran, ala kulli saririn sab'una firashan, min kulli launin, ala kulli firashin imra'atun min hurul 'ain. 70 rumah tadi, dalam setiap rumah ada 70 bilik. Yang mana 70 bilik itu buat daripada zamrud hijau. Dan dalam setiap bilik ada 70 katil. Dan pada setiap katil ada 70 lapisan tilam, macam-macam warna. Dan di atas setiap tilam itu ada satu bidadari surga. Suka kita dengar ada bidadari surga. Fi kulli baitin sab'una ma'idatan, ala kulli ma'idatin sab'una launan min at-ta'am, fi kulli baitin sab'una wasifan wa wasifatan. Dan dalam setiap bilik itu juga ada 70 meja hidangan, dan di atas setiap meja ada 70 jenis makanan yang berbeza. Dan dalam setiap rumah terdapat 70 orang pelayan, lelaki dan juga perempuan. Imam Qurtubi dia buat ada satu bab makanan istimewa di surga. Tuan-tuan teka, apa makanan paling istimewa dalam surga? Daging ikan paus. Tak tahulah benda istimewa makan je. Tuan-tuan jangan tanya je nanti ya. Dengan sibuk nak order si kerabu lah itu. Benda ada tu makan, syukurlah masuk surga. Diceritalah tentang kehebatan daging ikan paus kita pun pelik. Rupa makanan eksotik di Jepun apa semua, memang orang cari ikan paus ni. Wa yu'tal mu'minu minal quwwati ma ya'ti ala zalika kullihi fi ghadatin wahidatin. Dan setiap ahli syurga akan diberikan kekuatan tenaga untuk menikmati semua yang disediakan tadi dalam masa sehari. Tak tahu apa dia makan, tapi gagah. Bidadari dia belasah, makanan dia belasah, segala-gala apa dia belasah semua. Tak ada pantang. Kemudian tuan kita sambung lagi, wa qala Ibn Wahhab, innahu la yuja'u lirajulil wahid bil qasri min al-lu'lu'atil wahidah. Imam Qurtubi memetik kata-kata Ibn Wahhab. Ibn Wahhab ni siapa? Ini bukan ulama kecil. Ibn Wahhab ni Abdullah bin Wahhab bin Muslim Al-Quraishi Al-Makhzumi. Ni orang Fustat, orang Mesir, seorang tokoh hadis yang tokoh besarlah dalam bidang hadis, juga dalam bidang fiqh. Dan dia adalah murid kanan, kakak kepada Imam Malik. Murid kakak kepada Imam Malik. Kata Ibn Wahhab, sesungguhnya akan dibawakan kepada seorang lelaki ahli surga sebuah istana yang dibuat daripada mutiara. Fi dzalikal qasri sab'una ghurfatan, fi kulli ghurfatin zawjatun min al-huril 'ain, fi kulli ghurfatin sab'una baban, yadkhulu 'alaihi min kulli babin ra'ihatun min ra'ihatil jannah, siwa ra'ihatil lati tadkhulu 'alaihi min al-babil akhar. Di dalam istana surga ada 70 bilik, dan setiap bilik ada seorang isteri bidadari, dan dalam setiap bilik ada dapat 70 pintu, dan dari setiap pintu akan masuk haruman yang berbeza dari haruman surga, yang tidak sama dengan haruman daripada pintu-pintu lain. Mana pintu ni bau kasturi kijang, agak elak. Hal ni bau malaikat subuh, agak elak. Gitulah seterusnya. Summa qara qauli ta'ala, kemudian dia membaca firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di surah Sajadah ayat 17. Maka tiadalah seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu segala nikmat yang menyejukkan pandangan mata. Surah Sajadah ayat 17. Apa beza syurga, istana di syurga dengan istana di dunia? Kalau tuan-tuan perasan daripada penerangan tadi, selain daripada ada bidadari, surga ni dia punya istana semua buat dari batu permata belaka. Baik tu orang yang minat batu cincin, pensan, tuan-tuan nanti tengok istana surga. Jangan suka batu cincin kan, pensan. Agak orang lain sibuk baring-baring, dia kikih buat dinding tu, buat cincin lagi, kata kat surga cincin lagi.
Surga ni semua batu bermata belaka. Bagi orang yang kenal batu, jauh hari mengenal manikam kan. Kalau kenal barang memang biasa. Hak kita hak buta ni tak tahu apa, tengok batu serupa je. Tapi memang surga ni dia punya istana semua buat daripada batu permata. Abu Zar Al-Ghifari dalam satu cerita Isra Mi'raj, hadis panjang, Nabi cerita pada dia, udkhiltu jannata fa idza fiha janabidul lu'lu'ati wa idza turabuhal misku. Saya pernah masuk ke dalam surga masa Isra Mi'raj. Di dalamnya istana kupah dia buat pada mutiara. Kupah mutiara. Tanah surga dari kasturi. Ambil tanah cium, bau kasturi. Tanah surga, hadis Bukhari Muslim. Dia kalau bab batu-batu mutiara ni sebenarnya dibahaskan dalam kitab-kitab klasik. Dibahaskan. Kalau kitab ulama dulu, batu-batu permata ni dia panggil istilah hajar nafis ataupun hajar karim, batu mulia. Tapi yang dibincangkan tu batu yang masyhur yang dipasang di surga lah. Batu cincin tempat kita tak bincang lah. Batu bacan, tapak jalok, junjung derajat, pancawarna tu tak ada dalam kitab-kitab klasik. Dia jenis-jenis batu yang dibahaskan yang dipakai di surga al-yakut. Yakut ni batu apa? Rubi. Rubi. Istilah yakut ini kalau kita tengok Syekh Al-Bujairimi dalam Tuhfatul Habib, dia mengatakan ini istilah daripada orang Parsi yang jadikan benda itu dalam bahasa Arab. Baitul ulama termasuk di Al-Azhar menyebutkan batu ni, batu rubi ini masuk sebagai hajar karim, batu yang dihormati dan dimuliakan sebab dia memiliki daya tahan yang tinggi terhadap api. Betul orang kalau yakut ni, kalau istilah orang putih panggil batu rubi lah, batu rubi. Baik itu di kalangan ulama-ulama ramai yang menggunakan nama kitab-kitab mereka dengan mengambil perkataan yakut. Antaranya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dia menamakan karyanya dengan kitab Yakut An-Nafis fil Mazhab Ibn Idris, yang merupakan kitab rujukan mustahab dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebab dia nak kitab dia tu berharga macam batu yakut rubi dan tak mudah dimakan api. Dia ada gitu. Jadi tuan-tuan hak nama rubi kena kuat sikit lah macam batu. Kalau tak kuat tukar nama lain. Banyak kita nak ceritakan, tapi saya ingat kita berhenti dulu seketika untuk beri laluan kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi saya ingat kita rehat dulu. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita berkenaan tajuk membina mahligai di syurga. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin pada jemaah kita anjurkan sikit pelaksanaan sembahyang Isyak bagi memberi peluang saya mengambilkan huraian. Ni kita belum cerita nak bina tu macam mana, baru cerita pasal mahligai ya. Belum bagi lagi tentu nak buat tu macam mana. Jadi mohon izin anjur sikit sekejap, tak lama. Dan untuk makluman kepada hadirin-hadirat sekalian, saya ingin kongsikan di sini sesuai dengan tajuk kita membina mahligai di syurga ini. Maka amatlah bertepatan untuk kita sama-sama merenung bahawa antara alat-alat pembinaan terbaik untuk kita membina mahligai kita di syurga nanti tidak lain tidak bukan adalah dengan memperbanyakkan amalan sedekah dan berinfak. Oleh itu dengan segala sukacitanya mewakili pihak masjid, saya menyemput dan mengalu-alukan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita berinfak, kita menyumbang ke dalam tabung-tabung ataupun kandi-kandi bergerak yang telah pun masjid sediakan. Sempena dengan pelancaran tabung, dana pengurusan dan pengimaran masjid kita, Masjid Mukim Taman Guru. Jadi pihak masjid berharap sama-samalah tuan-tuan jangan lupa memasukkan helaian-helaian. Ini dia sebut, bukan saya ya. Helaian berwarna hijau gelap. Oh, dia ni saya baca skrip sajalah. Hijau gelap duit RM5 ya. Tak ingat RM5 tu hijau.
Warna hijau gelap atau warna putih star. Ada warna putih star, warna ungu. Ungu duit 100 agaknya. Nanti kabur pula sini. Bagi yang tidak membawa wang tunai, boleh terus scan QR code yang telah dicetak pada kandi-kandi itu nanti. Moga dengan sumbangan infak dan amal jariah ini, Allah Ta'ala ganjarkan dengan membina mahligai-mahligai indah buat kita semua di surga Firdaus nanti. Amin. Maka atas segala sumbangan dan infak yang telah disempurnakan, pihak masjid dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Bantulah tuan-tuan ini pencen kubur kita. Nanti kan kita akan terangkan. Jadi hadirin hadirat sekalian, balik kepada perbincangan kita membina mahligai di surga. Cerita mahligai di surga mudah menyeronokkan. Begitu nikmat, indah dan begitu hebat. Dan yang menjadikan mahligai surga ni hebat sebab dia buat daripada batu permata. Hadis-hadisnya berbeza-beza lah. Ada yang buat pada luk-luk ni pearl maknanya diambil daripada benda bulat dalam cengkerang siput moluska kan. Dia banyak warna lah. Ada mutiara putih, ada warna keemasan, ada warna hitam, warna macam-macam. Buat surga tu binaan dia. Ada disebut buat daripada akik. Ada surga yang buat daripada akik. Akik ni batu merah, biasa orang pakai untuk mata cincin. Dan ada juga yang buat daripada Al-Fairuz. Oh, Fairuz ni batu comel tuan-tuan. Kalau orang kenal batu Fairuz ni, terkos lah. Baik itu dalam kitab Mu'jamul Wasit, batu Fairuzaj ataupun Fairuz ini batu pekat warna biru langit. Allah lawanya. Warna biru langit. Dia biru macam-macam biru. Ada biru langit. Memang lawa. Ataupun biru dia biru kehijau-hijauan. Mana hijau campur biru. Biru kehijau-hijauan. Itu bahasa Inggeris sebut turquoise. Batu turquoise ni orang tertentu je pakai. Orang kenal barang lah. Orang tertentu dia pakai. Sebab nak dapat payah. Iran banyak. Di Mesir pun ada lah. Di blog-blog Guru Sinai itu banyak. Sebab itu diceritakan Mesir dulu. Orang Mesir cerita. Dia nak kempen pakai batu turquoise dia tu lah, Fairuz. Dia kata, dia mau tahu tak, Firaun tu masa orang jumpa keranda dia dalam piramid, keranda dia buat pada emas. Punya kayanya Firaun ni emas kerana dia tu. Bila buka, dia tu baju semua emas. Kain kapan dia, tutup dia tu, keliling dia semua emas. Tapi atas dahi dia ada sebutir je batu Fairuz. Nak menunjuk benda payah, sebutir je letak atas dahi dia. Hak tu hilang dulu. Bayang benda sangat berharga. Sebab itu batu Fairuz ini orang guna untuk hias bangunan. Sebab dia comel. Macam contoh kalau kita pergi ke Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock tu depan, kubah batu tu, dia hias dengan jubin yang buat pada batu Fairuz. Ataupun kita pergi Masjid Lama Tilakari yang terletak di Samarkand, dia kalau kena matahari dia pancaukan warna biru langit. Memang cantik sebab lapisan jubin dia campur dengan batu Fairuz. Ni kalau masjid nak buat upgrade ataupun nak buat renovate yang baru, ni cadangan saya sajalah. Warna turquoise ni warna hok bagus. Ni bukan saya cerita sebab saya gemar warna turquoise ke Fairuz. Tak, nak cerita kelebihan. Ada satu kajian pernah dibuat di University of Granada. Dia tentang terapi warna. Dia kumpul 20 orang sukarelawan buat ujian aritmetik. Aritmetik ni macam matematik tapi susah lagi. Aritmetik. Dia duduk dalam bilik kaca, orang boleh tengok. Ditonton oleh penonton yang ramai. Jadi dia kena jawab soalan matematik ataupun aritmetik itu dalam tempoh yang ditetapkan dan ditonton oleh orang ramai. Tujuan begitu nak buat, nak bagi pressure. Kita jawab pressure, orang tengok celong gitu. Kita macam tak ada diri salah, duduk salah. Dia saja nak suruh pressure. Habis masa yang terlibat dalam sukarelawan ni akan dibawa ke dua ruangan berbeza, ruangan kromoterapi.
untuk nak relaxkan balik. Satu bilik tu dia lampunya warna turquoise. Satu lagi bilik pakai lampu putih biasa, lampu Kalimantan, fluorescent biasa putih ni. Apa hasil dapatan dia? Sukarelawan di ruangan turquoise lebih cepat relax. Dia menunjukkan reaksi psikologis lebih tenang dalam tempoh 1.1 minit dibandingkan dengan sukarelawan yang duduk di bawah lampu putih macam sekarang. Dia punya tempoh tenang 3.5 minit. Jadi tuan-tuan nanti kalau nak bagi jemaah tu tenang saja, pasang lampu turquoise. Semua view baik. Jinok jadi jinok. Apa itu kedai snooker lampu gelap. Nak bagi orang jangan marah-marah. Kalau 3 frame biasalah. Jangan marah. Beti ambil banyak, jangan marah. Warna pun jangan pasang lampu ni cepat marah. Ni kajian, tuan-tuan boleh percaya, boleh tak percaya, tak ada masalah. Cerita balik ahli syurga kita tadi lah. Mungkin ada orang kata, nak buat apa bina mahligai di syurga? Tajuk ngarut semua. Nak buat apa bina mahligai? Kita duduk syurga tu tak cakap syukur lah. Oh, tak cukup. Nak lagi minta syurga, tak minta istana lah, mahligai macam-macam. Dia gini tuan-tuan, orang yang dapat istana dalam syurga itu tanda dia ni orang special. Macam tadi kita sebut, di dunia orang yang ada istana ni orang tertentu je. Kita tak layak. Buatlah besar mana pun rumah kita, tak boleh jadi istana. Tuan-tuan nak bagi pingat ke apa? Di istana tuan-tuan yang tuan-tuan buat tu, walaupun tanah 10 ekar sekalipun, tuan-tuan istiadat apa buat? Istiadat Pak Nur Ibrahim bintang besar Ramda nak beri kerana cucu, tak ada. Istana di tempat khas. Maka orang yang ada istana mahligai dalam syurga ini VIP. Dan kita kalau ada istana dalam syurga, kita ada prestige. Prestige tuan-tuan, prestige. Cuba bayang kita kalau pergi KL semua, pergi Kuala Lumpur, bila minggu pergi KL, orang pun sampai pelik, mu pergi KL duduk hotel mana? Kawan tu duduk hotel, kawan ada rumah di KL. Akal lain, dia ada rumah di KL. Tak main hotel-hotel ni. Aku kerak pergi umrah contohnya. Entah pergi umrah, ambil packing duduk hotel mana? Dekat sikit kan rumah masjid. Duduk hotel mana? Tak, kau ada rumah Jabal Sudan ada se, Kak Kia ada se. Kau duduk hotel rumah. Kan lain, dia punya dia tu lain. Kerak pergi London duduk hotel mana? Makanan halal mudah. Kau tak duduk hotel, ada rumah base water. Ada rumah? Lain tuan-tuan. Itu baru ada rumah, belum orang rumah. Lain, dia lain lagi. Itu ada rumah. Jadi dalam surga nanti, awak surga duduk blok mana? Awak istana depan gad tu, awak kawan. Awak pas lagi buat peremah tu. Wow, dia lain. Orang lain duduk apartmen, kawasan quarter, ikut spek JKR lah. Standard je. Awak kita tak istana. Ada prestige, kemegahan. Jadi saya percaya tuan-tuan pun dah semangat nak buat mahligai di dalam syurga. Cuma percaya ataupun tidak, kadang-kadang amalan untuk nak buatkan mahligai dalam syurga ni, amalan tu hanya memakan masa yang ringkas saja. Ada masa 30 minit je dapat dah mahligai dalam syurga. Ada masa 20 minit dapat dah. Ada masa 15 minit, ada 3 minit, ada 15 saat, ada amalan 3 saat saja dapat dah mahligai dalam syurga. Apa contoh amalan-amalan dia? Nombor 1, ni kalau nak lah. Nombor 1, sembahyang subuh di masjid. Sembahyang subuh di masjid. Dia orang sembahyang subuh di masjid ni makna sembahyang berjemaah lah. Man ghada ila masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa pergi ke masjid pada waktu subuh, maka Allah siapkan baginya satu tempat tinggal khusus di surga setiap kali dia pergi berangkat dan balik ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik itu kita hadirat sekalian, kita faham kita sibuk, banyak pekerjaan juga kita ni. Bawa bank sekolah apa semua,
ambil anak orang sekolah, macam mana nak pergi masjid lama-lama, kena masjid musim subuh pagi, subuh lepas pukul 6, payah kita kerja kan. Jadi kita doa pada Allah lah dipermudahkan niat kita nak buat ibadat ini. Kalau tak dapat nak buat 5 waktu pergi masjid pun, dapat jaga subuh dengan isya pun jadilah, isyak jadilah. Tak dapat isyak dengan subuh, jaga subuh jadilah. Subuh ni amalan salafus soleh, dia tak tinggal sembahyang subuh berjemaah. Baik itu Umar Al-Khattab, orang pernah tanya dia, wahai Umar, macam mana nak tahu kampung tu ada barakah, berkat? Kata Umar, mau tengok masjid. Kalau masjid dia lebih comel daripada rumah orang, berkatlah kampung tu. Okey, apa lagi indikator lain? Kamu tengok masjid dia jemaah ramai atau tidak? Okey, ada tak indikator lain? Ada, tengok sembahyang subuh dia ramai atau tidak? Kalau subuh dia ramai, maka kampung tu ada tanda-tanda keberkatan. Subuh ni memang susah, kita tak habis sebab subuh ni walaupun dia rakaat paling sikit, tapi dia paling berat sekali. Kenapa dia paling berat? Kerana ada syaitan khusus menghalang kita. Macam maghrib, isyak, zuhur, asar, syaitan ada, tapi grade-grade bawah-bawah je. Ni grade 54 ke atas punya syaitan ni tuan-tuan. Untuk Yusa ada ramai, memang tinggi-tinggi syaitan. Nabi sebut yaqilu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum salasa'u qadir. Syaitan hok jaga halang orang sembahyang subuh ni, dia ikat leher kita 3 tali. Kita nak tidur, dia tambat leher kita ni 3 tali. Idza nama bi kulli uqratin yatrib 'alaika lailan tawila. Kalau mu tidur dengan semua tali tu, nescaya tak bangun sampai tengah hari. Tengah hari baru bangun. Fazastaiqadha fazakrullah in halat uqdatan. Katalah kamu tersedar bila azan. Bila tersedar, baru putus 1 tali, ada 2 tali lagi. Dia tarik balik, tidur baru azan, lambat lagi qomat. Dia goda gitu ya. Masa qomat sedar, Allah qomat dah, aku tak ada ni. Ada 1 tali lagi, tarik lagi, baru qomat, lambat lagi. Hari ni hari Jumaat, jadah lama ni, relax dulu. Apa dia gitu lah. Sebab itu orang boleh mari sembahyang subuh di masjid, layak dipanggil subuh warrior. Subuh warrior maknanya panglima pendekar hulu balang subuh, memang hebat. Cuma kita ni dengan umur kita sekarang, niat kita nak pergi sembahyang subuh di Mu'ah ni, niat kita tak nak jadi orang munafik tu ya. Laisa salatul asqal 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya. Walau ya'lamuna ma fiha la'atawma walau habwa. Hadis Bukhari Muslim. Tidak adalah sembahyang yang paling berat dibuat oleh orang munafik melainkan sembahyang subuh dan isyak. Jadi kalau kita berat nak sembahyang subuh di masjid, kita takut kita ditimbul kemunafikan. Tu kita takut. Kita duk mengata korang mulut kita, rupanya kita munafik juga sebab berat nak pergi sembahyang subuh di masjid. Baik itu salafus soleh paling takut dalam hidup jadi munafik. Kata Abu Mulaikah, adraktu sarazina min ashabin Nabi kulluhum yakhaf an-nifaq ala nafsi. Aku jumpa 30 sahabat Nabi, majoriti mereka sangat takut ditimpa sifat munafik. Kata Hasan al-Basri, ma khafahu ilal mu'min wala amanahu ilal munafik. Orang yang bimbang jadi munafik, itulah orang beriman. Adapun orang yang rasa selamat daripada munafik, itulah orang yang boleh jadi munafik. Mana dia take for granted, tak, dia pandangan dah. Mari kita datang sembahyang masjid subuh berjemaah, insya-Allah kita dapat mahligai dalam surga. Perempuan mainkan peranan sikitlah, kejutkan suami pagi-pagi. Bang, dah azan dah ni, bangunlah sembahyang subuh. Sebab orang perempuan dia tidak ada tanggungjawab atau dipertanggungjawabkan berjemaah di masjid. Suami itu yang dipertanggungjawabkan. Macam perempuan-perempuan ni optional, datang boleh, tak datang pun tidak dituntut. Lelaki dia kena sembahyang di masjid. Jadi kejutkan dia, bang, bangun sembahyang subuh. Ada orang mengadu, kejut semua, tak bangun, tak payah semua. Tu bangka lah payah. Kalau kejut budak-budak, mungkin perempuan kena tukar taktik sikit. Biasa kejut, bang, bangun
subuh tak bangun juga. Perempuan tu kau ayat sikit, bang bangun, subuh bangun selalu. Ni contoh, tarik balik. Ni contoh. Nah, biasa dia dengar orang tu bingkai bangun. Tarik balik yang Muhammad. Itu amalan pertama. Mudah ya? Payah juga. Sembahyang subuh berjemaah. Yang kedua, ni mudah, kejap lagi boleh buat. Iaitu amalannya menyambung barisan dalam sembahyang dengan menutup ruang-ruang kosong antara saf. Mudah, tak pakai modal, pasport tak pakai. Amalan mudah. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Siapa menutup barisan sela-sela kekosongan dalam barisan sembahyang, Allah bangunkan untuk dia satu mahligai dalam syurga dan Allah angkat darjatnya. Hadis ini riwayat Al-Muhamili. Muhamili ini dia murid kepada Imam Bukhari. Jadi ini amalan yang sangat ringkas. Tuan-tuan pun boleh buat. Sebenarnya selama ni pun dah buat dah, tapi tak tahu fadilat dia besar sangat. Mana bila imam sebut saf, kita pun dia sambil dia itu cek mana ada kosong luar. Rupanya perbuatan sebegitu menyebabkan kita dapat mahligai dalam syurga. Mungkin orang kata, takkan semudah itu dapat pahala mahligai syurga? Mudah sangat. Allah nak bagi apa masalah kita? Tuhan nak bagi. Jadi itu hak kedua. Yang ketiga, kita ringkas-ringkaslah amalannya. Apakah amalan yang boleh menyebabkan kita dapat mahligai dalam syurga? Istiqamah melaksanakan solat sunat rawatib. Rawatib ni kalau orang Melayu panggil ba'diyah qobliyah ba'diyah. Jadinya kalau kita ni dapat konsisten, insya-Allah dapatlah mahligai. Nabi sebut man sabara ala sanata asyrata raka'atan min sunnah banallahu azza wa jalla lahu baitan fi jannah. Siapa yang konsisten 12 rakaat setiap hari dan malam akan dibangun untuk dia mahligai dalam syurga. Cuma dalam hadis yang lain dia ada sebut rakaat tapi agak banyak. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajr, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang penting istiqamah buat rawatib ataupun qobliyah ba'diyah. Itu yang ketiga. Amalan keempat untuk dapat mahligai dalam syurga, ini pun mudah. Apakah amalannya? Banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Ni siapa tak hafal surah Ikhlas memang benar sungguhlah. Ada orang tak perasan surah Ikhlas biasa dengar habis surah apa? Qul huwallah la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Anak kita apa? Cucu apa? Allahus Samad. Surah Al-Ikhlas lah namanya. Dan Nabi sebut membaca surah itu setiap hari minimum 10 kali. Jadi tuan-tuan on the way terkijen tunggu lampu hijau, baca Al-Ikhlas 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu istana dalam syurga. Bila Nabi cakap begitu, Umar Al-Khattab macam protes, macam tak munasabah. Mudah sangat lainlah berjihad sampai putus telinga. Itu munasabah dapat mahligai. Qul huwallah, bukan surah Yasin. Jadi Sayyidina Umar macam dia sindir-sindir sikit, izan astaghfir ya Rasulullah. Oh kalau gitu malah baca 10, baca banyak dapat banyak. Mana baca 10 kali boleh satu mahligai. Kalau banyak, banyak pula boleh mahligai. Nabi jawab, Allahu aktsar wa atyab. Allah lebih dari itu boleh beri. Mungkin salah. Lebih dari itu boleh kurnia. Dia serba maha. Pasal petikailah kurniaan Allah. Kalau dia boleh nak bagi satu, dia boleh bagi 2, boleh bagi 3. Yang hadis riwayat Imam Ahmad.
Jadi surah Al-Ikhlas ni saya percaya semua orang hafal insya-Allah. Surah Al-Ikhlas ni jarang orang tak hafal dan jarang tersalah. Biasanya qul Allah ni jarang orang salah. Kalau qul ya ayyuhal kafirun itu ada payah sikit. Kadang-kadang pun pusing-pusing untuk dia berhenti pun ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wal bila nak habis ni. Lakum dinukum tak ada mari. Dia tak boleh nak berhenti. Baca qul a'udzu birabbil falaq pun ada masa bolak juga. Qul a'udzu birabbin nas pun jangan main. Wal asri pun ada masa wa tawasaw bil haq dulu. Kesah dulu sudahlah. Awak jarang mengaji. Tapi qul Allahu ahad insya-Allah lancar. Dia kenapa surah Al-Ikhlas ni tinggi makam dia? Sebab dia ada sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Sifat Allah. Pernah satu ketika ada satu riwayat pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita Nabi pernah hantar satu skuad peninjau terdiri daripada sahabat-sahabat pergi rikira, pergi cek apa semua, tengok buat kerja risikan, tengok pergerakan musuh, roadblock di mana apa semua. Jadi skuad peninjau ni pergi buat kerja. Dalam pasukan tu ada seorang ustaz kagak, mungkin kapten, mungkin major, begitulah satu ustaz kagak. Jadi ustaz kagak ni setiap kali berhenti semayang dia lah jadi imam. Awak kagak kan? Jadi yang regular ni semayang lah, imam dia kagak. Masalahnya ustaz kagak ni setiap kali jadi imam dia baca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Semayang maghrib pun itu, semayang isyak pun itu, semayang subuh pun itulah bacaan dia. Jadi menyebabkan anggota-anggota ni sama dia cakap lah, dia ni hafal surah tu, dia tak kerti surah lain. Jadi senyap nak marah ustaz, katakan nak marah ustaz. Jadi senyap balik buat laporan apa semua, sambil-sambil laporan pada Nabi cerita juga lah. Ya Rasul, kapten kagak ni, saya minta maaf kalau dia kagak sini, ni contoh saja. Kapten kagak kita ni setiap kali semayang qul Allahu ahad ya Rasul, tak ada surah lain. Bukanlah nak mengadu cerita dengan orang-orang. Tiba Nabi ambil silih. Dia kata, memang tak ada surah lain? Tak ada ya Rasul. Apa nama semayang qul Allahu ahad semacam. Mungkin tanya dia, apa dia baca surah qul Allahu ahad? Apa dia baca surah? Gila sama anggota berlari carilah kapten kagak ni. Tanya ustaz, minta maaf, apa ustaz setiap kali semayang baca qul Allahu ahad? Aku suka surah tu kerana dia cerita sifat Allah. Kalau tuan-tuan perasan, surah Al-Ikhlas adalah satu-satunya surah yang tak ada perkataan ikhlas. Tapi ikhlas kan pasapah tinggi surah tu sebenarnya. Biasa Quran kalau ada nama dia mesti ada perkataan tu dalam surah tu. Surah Al-Baqarah ada nama perkataan Baqarah. Kalau surah At-Tin akan ada perkataan Wat-Tini Waz-Zaitun. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Maka nak menunjukkan orang kalau ikhlas dia tak perlu tulis pun ikhlas. Mana ikhlas ni tak ada pendanaan ikhlas itu. Oh tinggi pasapah ni tasawuf tinggi sikit lah. Jadi dia suka surah tu, pasapah tinggi dan dia ada sifat-sifat Allah. Anggota mengadu sebenarnya, ya Rasul, dia cerita gini-gini. Nabi kata, beritahu ke ustaz tu, ukhbiruhu innallaha yuhibbuhu. Awak beritahu pada dia, Allah cinta pada dia. Jadi kepada kita yang untuk iman ni, sekali-sekala bacalah qul Allahu ahad juga. Cuma makmum cepet bibir ya kalau imam baca qul Allahu imam qul Allahu aku ti. Dia nyanyi selalu ya gitu. Memang itu je surah dia tahu pun. Tapi jangan nyanyi-nyanyi gitu. Ada satu cerita untuk guru pondok kiai ni dia ramai anak perempuan lawa-lawa. Dia kiai, kalau anak laki-laki anaknya dipanggil Gus. Kalau anak perempuan dipanggil Neng. Kalau perempuan tu ada nama Neng, itu anak kiai. Kalau Gus, itu anak kiai. Gus tu malah bagus-bagus. Kalau Neng tu bening-bening, tenang je anak kiai. Anak kiai lawa. Jadi ramailah orang nak meminang. Kiai dia pula jenis tak kisah duit apa kerja apa, tak kisah janji agama bagus.
Jadi orang bina anak dia disuruh baca Quran. Dan dia pula disuruh baca Quran, ditanya nama dulu. Entah nama siapa? Nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, Masya Allah. Iqra suratul Asr. Oh, jackpot lah dia. Wal asri al-insan lafi khusr. Pendek je lah. Datang pula orang, entah nama siapa? Ana nama Anas. Anas, Masya Allah. Iqra suratul Nas. Oh, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Datang orang tiga, pucat muka. Entah nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Masya Allah, Yasin. Sabar dulu Kiai, saya nama Yasin, tapi di kampung kok panggil Qul Allahu Ahad. Yalah, baca saja. Yalah baca. Hal tu jawapannya. Jadi tuan-tuan amalkan minimum 10 kali sehari. Ini simple punya amalan, tak ada modal besar. Ambil air di sebelah, takut dahaga dalam mengaji. Itu yang keempat. Saya ringkas-ringkaskan. Yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Ini saya rangkumkan sebab hadisnya satu. Inna fil jannati ghurafan turadhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Ini hadis saya bacakan di awal tadi. Dalam surga ada satu bangunan istimewa yang kamar-kamarnya boleh dilihat luar dari dalam daripada luar. Sahabat tanya ataupun orang Arabi, seorang Badui tanya, siapa yang dapat? Orang yang molek percakapannya, orang yang suka belanja orang makan. Yang ketiga, rajin puasa. Yang keempat, rajin sembahyang malam. Nah, ini payah sikit tapi okey lah. Kalau nak buat, alhamdulillah. Cakap yang molek, apa salah cakap molek? Tak carut, tak kata korang. Tapi payah nak cakap molek ni payah. Sebab orang perangai macam-macam. Kita nak keluar sempang, dia nak masuk sempang tak bagi signal. Allah, kita baru nak jadi baik. Masuk sempang tak bagi signal, memang skandal lah tu. Oh, pada mulut kita jadi binatang ada. Sakit hati, kita nunggu lama ni contoh. Tapi kalau boleh buat, oh dapat rumah mahligai dalam surga. Lepas tu suka belanja orang makan dan sebagainya. Tu yang kelima, 6, 7, 8. Orang nombor 9, dia ada banyak, dia tu ada 400. Boleh? Saya ringkas je, tak apa. Kata nak mahligai. Saya ringkas juga 9, 10, 11. Ini kita gabung juga sebab hadisnya satu. Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana ma'iqan. Saya jadi garanto akan dibina sebuah mahligai di tepi surga bagi orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia di pihak yang benar. Maknanya dia sekarang kan negara kita, geng-geng ni suka berdebat kan. Oh yolah berdebat. Ada masa kita tak pergi berdebat, bukan kita benar, kita berada di pihak benar. Cuma kita fikir silaturahim, kita fikir hubungan jangka panjang. Kalau kita berdebat, kita boleh patahkan hujah dia, tapi aib malu itu payah silaturahim. Sebab itu dalam bahasa Melayu ada satu perkataan kita panggil ngalah. Mengalah ni bukan kalah. Kalah lain. Mengalah ni dia boleh menang tapi dia mengalah. Siapa yang perkenalkan istilah mengalah? Wali Songo, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dia reka perkataan mengalah. Sebab masa orang Jawa dia ada ego dia. Kan Jawa ego, adigang, adikuno, jangan main-main. Lepas tu kalau di Indonesia kalau jadi presiden semua Jawa je, Bukit, Minangkabau, semimpi lah. Dia jaga prestis dia. Jadi dia orang ni nak turunkan ego, dia tak nak kalah. Dia sama ada menang, mati, tak ada kalah. Prinsip hidup orang Jawa masa itulah menang, mati. Jadinya Sunan Kalijogo fikir macam mana aku nak lembutkan hati orang tak nak kalah ni. Dia reka satu perkataan mengalah. Ngalah ni dalam bahasa Jawa, nga tu maknanya menuju. Nga, kalau ngalas menuju ke hutan, ngawang naik ke tempat tinggi. Kalau ngalah menuju ke Allah. Kita ngalah ni menuju kepada Allah. Bukan kita takut kalah, aku fikir redha Allah. Aku boleh menang, bukan aku tak boleh debat denganmu kerana aku tak betul. Tapi aku fikir nak cari redha Allah. Kalau kita kelahi sebab bila nak masang muka.
Jadi orang yang meninggalkan berdebat, Nabi kata aku garantu, jamin dia dapat mahligai tepi surga. Wa bi baiti fi wasfil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku garanti sebuah mahligai di tengah-tengah surga pula kepada orang yang meninggalkan bercakap bohong, walaupun pembohongannya itu boleh mengembirakan orang. Kita kadang nak bagi orang suka ni kena cakap tipu sama, baru orang suka. Tipu orang suka walaupun tipu. Orang akan suka kita. Kebenaran orang terluka. Kan kebenaran tu benda pahit. Jadi nak suruh orang semua suka kita, tipu je lah. Tapi Nabi sebut siapa yang meninggalkan tipu tu, walaupun dia tahu orang akan suka ke dia, maka aku jamin dapat mahligai tengah syurga. Wa bi baitin a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin sebuah mahligai di tingkat atas syurga untuk orang hak molek buyuruh perangai dia. Dia kalau tingkat atas ni, kalau kondominium tu dia pakai penthouse, amper, loft, duplex, tu paling atas sekali. Orang biasa tak mampu duduk atas. Jadi itu yang ke-11. Yang ke-12, ni ada susah sikit. Moga-moga tak terlibatlah dengan kita. Yang ke-12 ni, siapakah orang yang dapat mahligai dalam surga? Orang yang bersabar atas kematian anaknya. Saya percaya dalam majlis kita ni ada di kalangan tuan-tuan Allah uji, anak-anak anda kesayangannya telah dipanggil menghadap terlebih dahulu. Walaupun kita ni ayah, anak pergi dulu. Ada yang meninggal kecil, ada yang meninggal besar, macam-macam lah. Kepada tuan-tuan puan-puan, janganlah bersedih. Saya percaya ibu-ibu di belakang pun masih belum selesai lagi kesedihan. Tengok anak orang, ingat anak kita, Allah, anakku kalau besar gini, dia tak habis lagi rindu tu. Rindu tu tak habis. Kita faham orang yang kehilangan anak ini bukan satu benda yang mudah, rindu yang tidak terubat. Sebab anak kecil kan, Allah, dia rasa macam dia tak cukup masa lagi nak menikmati kehidupan. Sebab itu orang yang paling faham perasaan kehilangan anak tidak lain tidak bukan Nabi SAW. Apa sebab? Tuan-tuan sekalian, Nabi kita 6 orang anak. Daripada 6 orang anak dia, 5 orang meninggal masa Nabi hidup. Nabi bunuh jenazah 5 anak dia. Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan baru meninggal seorang ataupun 2 lah. Itu pun buat konten siang malam lah, menangis kat Batu Nisan macam-macam. Lagu bintang na 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 na, nangis lama. Baru seorang 2, bayang Nabi 5. Kalau nak buat konten pun habis TikTok akaun itu. Tapi Nabi faham perasaan kehilangan anak. Dan Nabi anak kecil ada wafat, meninggal. Anak besar ada. Anak Nabi Rasulullah nama Zainab, meninggal tahun 8 Hijrah di Madinah. Nabi uruskan. Anak Nabi kedua lelaki Al-Qasim, meninggal umur tak sampai setahun. Anak Nabi ketiga Ruqayyah, meninggal tahun 2 Hijrah, umur baru 24 tahun. Anak Nabi yang keempat Umm Kalsum, meninggal tahun 9 Hijrah, umur 28 tahun. Anak Nabi kelima Fatimah Az-Zahra. Ini saja satu-satu anak yang masih hidup lepas Nabi wafat. Itu pun 6 bulan Nabi wafat, Fatimah pula meninggal dunia. Anak Nabi ke-6 Abdullah, meninggal umur setahun sebelum Nabi lantik jadi Rasul. Anak Nabi paling bongsu dengan mak baru, nama Ibrahim, juga meninggal kecil, umur tak sampai 2 tahun. Anak kepada Maryam binti Syam'un. Maka anak yang meninggal ni dia jadi syafaat untuk kita. Ini saya tak ulah lebih-lebih lah, kan takut tuan-tuan sedih sangat ya. Dan kepada anak yang sihat, apa susah lah harap anak tu mati pula. Semata-mata nak dapat mahligai, betul ke sos sudah lah. Kalau sibuk mati-mati, betul ke sos? Orang bagi yang mudah ni tak susah, ambil yang mudah. Kalau Allah ke, ambil yang mudah-mudah. Itu yang ke-12. Yang ke-13, ziarah. Man ada maridan aw zara akhalahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawata minal jannati manzila. Siapa pergi ziarah orang sakit, maka akan disuruh oleh malaikat demo orang baik, perjalanan demo baik.
dan Allah siapkan untuk demo satu mahligai di dalam surga. Hadis Tirmizi. Jadi kita budaya ziarah ni kena hidupkan balik. Tapi kita dah kurang ziarah sebab kita dah banyak WhatsApp group. Sebab kita tahu semua perkara. Kita tahu dia pergi ke mana, dia minum pagi di mana, macam-macam. Jadi orang dah tak banyak sangat budaya ziarah. Jadi kita kena ziarah balik lah. Baik tu jemaah tabligh, antara benda yang dia kena buat ziarah. Ziarah rumah orang, dia ajak ke masjid, sebenarnya dia tanya khabar. Jadi kita kena hidupkan balik budaya ziarah, menziarah, dapat mahligai dalam surga. Orang kalau ziarah rumah kita, kita kena sambut dengan kegembiraan. Sebab tetamu ni kalau datang, dia bawa 1000 berkat, 1000 rahmat. Inna dhaifa iza dakhala baital mu'min dakhala ma'u alful barakah wa alful rahmat. Tetamu datang ziarah kita, dia bawa 1000 berkat, 1000 rahmat. Baik tu orang Arab kalau sambut tetamu, dia akan guna istilah ahlan wa sahlan. Awak saya mudahkan, sahal wa ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan ni keluarga, awak jadi keluarga saya, buat macam rumah sendiri. Arab makan satu dulang talang bapak besarnya. Kalau kita 5 orang tak habis, dia suruh kita seorang makan kepala unta begini. Dia nak itu Arab sebab dia tahu kita datang bawa rahmat. Ahlan wa sahlan. Beza dengan orang Melayu. Orang Melayu, orang mari ke rumah dia, ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik, sibuk tanya orang tu nak balik. Saya dari baru sampai masjid, ada dah orang tanya, ustaz balik lalu kau hantar mana ni? Aku ceramah dah lagi, tanya dah bila balik lalu. Cuba jangan tanya bila nak balik. Ahlan wa sahlan wa jalan. Ni ambil helikopter tengok, berapa orang tanya balik kau hantar lalu. Sibuk nak tahu orang balik tu. Asal nak tidur jadi tak tidur. Semua tanya balik je lah. Contoh yang ke-13, yang ke-14, menjenguk orang sakit. Man ada maridun nada munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawta minal jannati manzilah. Hadis Tirmizi. Siapa ziarah orang sakit, Allah sediakan dia mahligai di dalam surga. Kemudian apa lagi? Membaca doa masuk pasar. Pasar ni bukan setakat pasar seperti Khadijah ke apa, termasuklah Maidin ke mana. Pasar ni tak mesti pasar basah. Apa juga pasar, pasar malam, pasar tani. Apa juga pasar lah. Kalau pergi KL tu Pavilion ke, KLCC ke, pergi Singapura, pergi Takashimaya ke, pergi Factory Outlet ke. Kalau pergi Paris pun Lafayette, Champs-Élysées, di London pergi Bristol Village ke, pergi Harrods ke, baca doa. Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin wa ma'a anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfi darajatin wa buniya lahu baitan fil jannah. Siapa yang baca doa yang dibacakan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai habis, Allah akan tetap baginya 1,000,000 kebaikan, menghapus darinya 1,000,000 dosa, mengangkat dia 1,000,000 darjat, dan dibangunkan untuk dia sebuah mahligai di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Dan yang terakhir, amalan terakhir, banyak saya ringkas saja. Amalan terakhir untuk kita nak dapat sebuah mahligai dalam syurga, bantu bina rumah Allah. Man bana masjidan lillah kama fasi qitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bantu bina masjid kerana Allah, walaupun masjid itu sebesar salam burung merpati saja, Allah akan bangunkan untuk dia satu mahligai dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Bazzar, Ibnu Hibban. Ini semua letak dalam kitab sahih masing-masing. Marilah kita bantu. Lepas itu tadi bila saya bacakan masjid kita ada keperluan, sebenarnya tuan-tuan, itu pencen kubur kita. Bayangkan dengan sumbangan kita, masjid nanti berdiri, kemudian pengusaha masjid pun berjalan dengan baik, takdir kita meninggal, sepanjang kita berada di alam barzah, amalan kita tetap berjalan pahalanya. Macam meter TMB jugalah, gerak semua. Apa sebab? Kerana amalan pencen kubur. Nabi sebut ada 7 amalan pencen kubur. Pertama, mengalirkan sungai. Yang kedua, tulis mushaf. Yang ketiga, menggali kuili.
Yang keempat, mengajar ilmu selagi diamalkan. Yang kelima, tanam pokok yang boleh dimanfaatkan. Keenam, meninggalkan anak soleh yang mendoakan. Yang ketujuh, buat masjid. Selagi orang guna, selagi itulah kita dapat pahala. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ni memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun niat nak ceramah panjang lagi, tapi saya kira sekadar itulah tuan-tuan, lapor perut belaka-belaka rakyat. Surga-surga juga, lapor-lapor juga. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita tadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa lil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Binakanlah malaikat-malaikat yang indah untuk kami di surga nanti. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, ucapkan kepada Sayyid Samah Datuk Dr. Syah Aludin di atas ceramah yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi moga kita semua dapat mengambil iktibar dan juga pengajaran untuk sama-sama kita membina mahligai ilaman kita di syurga nanti. Jadi saya sudahi dengan ucapan